Apa kes ni sampai beli beg ni? Kenapa ni? Tak muat ke macam mana? Kurangnya perancangan sikit. Time for your next adventure. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So, sekarang kita dalam proses print boarding pass untuk grup Syazwan Syazani and Partners untuk check-in grup nanti. So, ini bagi memudahkan para jemaah ataupun peserta, kita uruskan semua. Di KGDT kita uruskan daripada A sehinggalah Z. So, sekarang tengah proses ni lah. So, boleh tengok sini. Dia sangat mudah dan cepat dengan Malaysia Airlines ni, untuk satu orang boleh settle dalam masa 30 saat saja. So kita jumpa kejap lagi. Banyak lagi ni. So alhamdulillah kita sudah selamat mendarat di Soekarno-Hatta, Jakarta. So alhamdulillah kita dah selesai sesi immigration, sangat mudah. Dan then kita dah ambil beg di Carousel. Dan lepas ni kita akan keluar untuk bertemu dengan kita punya tour guide. Lepas tu kita akan bergerak terus ke Bandung. So nak tengok apa aktiviti kami di Bandung? Jom. Oh, nak pergi pagi sore, tapi masih tengah hari. Okey, jadi tuan-tuan puan-puan, ya, bagi sekali selamat datang di Jakarta. Nama saya Zatul Amira, saya adalah rakan kongsi di Syazwan Syazani and Partners. Saya berada di Cawangan Bukit Alif lah. Sebenarnya company trip ni dia lebih kepada annual things yang kita buat, annual event untuk office, di mana untuk kali ini memang destinasi pilihan adalah Jakarta Bandung. Cuma branch yang terlibat, branch Kulai dan juga Gate B. Ini bukan keseluruhan kami lah, masa bahagian tim je. Sebenarnya kita ada 8 branch in total. Ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan management appreciate the staff. Kita bawa pergi trip dan juga pada masa yang sama untuk kita bondingkan tim lah. Sebab macam saya sebut tadi, kita banyak branch. Jadi branch yang kita libatkan ni adalah branch yang jarang lah kita berjumpa, tapi selalu interact in professional sense. Maksudnya kita selalu interact on daily basis, tapi tak pernah ada social contact. Tapi bila ada trip macam ni, kita harap bila balik tu bonding tu lagi kuat lah sesama branch. Jadi dia macam apa orang kata, sobiah tu tak ada. So daripada nasi padang belah tengah hari, bawa ke malam kita makan nasi Sunda. So kita berada di warung Dulu Kala. So saya suka restoran ni sebab dia very lain daripada lain. Nanti tuan-tuan puan boleh tengok kat dalam makanan Sunda apa yang kita hidangkan. So customer kita pun dah sedang menikmati jamuan makan malam ni. So jom kita tengok sambil-sambil ada dengar iringan-iringan muzik yang sangat best. Kau serahkan jiwa angin tetap berhembus, daun diam
Walaupun sampai akhir hayatku, tapi tak lagi kau berada di sisiku. Okay, so finally kita dah sampai dekat hotel yang kita akan menginap di Bandung, iaitu di Hotel Pasar Baru Square. So location wise untuk hotel ni sangat-sangat strategik, yang mana kita akan menetapkan di tengah bandar ni, bandar Bandung ni, berdekatan dengan Braga Street, dan di depan kita ni, di sebalik ni adalah Pasar Baru Square. Nak beli apa? Kain, leather, teletur, sejadah, macam-macam. Kalau saya sebut macam-macam semua ada. So daripada segi location wise yang kita di sini sangat strategik. Nak pergi Jakarta Bandung cari KDDT. Bye bye. Alhamdulillah, hari pertama kita dah is a wrap. Hari yang kedua adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh semua klien-klien kita, iaitu hari kedua ni banyak pada sightseeing dan banyak juga pada shopping. So kalau dengan shopping tu dia bergetar-getar sikit kan, tak sabar nak keluar duit ni. Biar nyesal beli, jangan nyesal tak beli. Nak datang balik ni kita tak tahu bila. So hari kedua start from now. Jom. Okay, so kita dah sampai dekat tangkuban perahu di pelantaran. So kita nak naik ke atas tu nanti kita menggunakan shuttle. So mana-mana shuttle dia tengok kat situ. So nanti kita jumpa kat atas. Okey, baik. Sekarang kita dah sampai dekat tangkuban perahu. Tadi kita dah naik shuttle daripada bawah. Bas tak boleh naik atas sampai sini lah. Sedikit penceritaan tadi daripada tour guide kita. Ada kisah urban legend dah dulu kat sini. Kisahnya di mana mak dengan anak ni dia terpisah tau dulu. Lepas tu nak dijadikan cerita, dia bertemu balik once dia dah besar. Tapi anaknya ni jatuh cinta pula dengan maknya sendiri. Lepas dia dah macam gitu, mak dia cakap, kalau betul lah sayang kan, dia suruh buat satu perahu dan kelilingnya dia, macam ada satu danau besar macam gitu dalam masa satu malam. Tapi mak dia macam ya tak yalah, macam betul ke boleh siap benda tu kan. Tapi separuh jalan masa dia tengah buat benda tu, mak dia jadi marah. Kemudian mak dia tendang perahu tu ke tengah tu, dan jadilah dia tempat yang kita dengar macam tadi, tangkuban perahu. Okay guys, so sekarang kita dah sampai di Lodge Maribaya Bandung. So dekat sini dikatakan tempat yang sangat hype. Apa yang ada kat sini glamping, dan kita ada few activity yang menarik, antaranya berbasikal, dan kita ada hot air balloon, kita ada kawasan petik strawberry dan pelbagai lagi. So nak tahu macam mana basikal yang saya cakap tadi, jom check it out. Welcome back. So sekarang grup kita sedang menantikan tiket untuk kemasukan ke floating market, pasar terapung lah, menjual beberapa jenis makanan. Dan selain tu dia ada juga rainbow slide, dia ada miniature kereta api, taman Arnab, kota mini, rainbow garden dan pelbagai lagi tarikan yang berada dekat sini. So nak tahu lebih lanjut, jom kita tengok kat dalam. Mantap. Pengalaman yang best. Terima kasih KUJDT. Baik. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, sekarang kita berada di tarikan terakhir untuk hari kedua ni, iaitu kita sekarang berada di farmhouse. Okey, farmhouse ni satu tarikan yang kalau tanya saya sangat sesuai kepada diorang yang bawa
family untuk datang ke sini. So dalam ni dia ada macam-macam tau. Contohnya petting zoo, ada juga playground untuk budak-budak, dan ada juga tadikan dia tunjuk bangunan-bangunan lama Eropah dekat dalam ni. So nak tengok apa kat dalam? Let's go. So apa yang best kat sini, bila kita dapat je tiket masuk ke farmhouse tu, dia valid tau untuk kita tukar pada susu segar kat sini. So kat sini kita ada coklat, strawberry dan original. So tengok ni. Bayangkan ni kita dapat minum fresh. Jom bismillah. Macam first day tu nampaklah masing-masing macam awkward. Kita orang bonding over the video. Saya rasa mungkin masa kita dekat Lodge Maribaya, kita ada main sepeda tu, semua orang macam go kan masa yang main sepeda tu. Walaupun yang kat atas tu tak jerit pun, yang bawah belum jerit. Lepas tu jerit yang atas pun jerit sama. Jadi disebabkan itu nampaklah semua macam dah start warming up to each other. Since that moment. So saya perasan balik daripada lodge tu, makan pun dah tak ada asing-asing, dah boleh dekat, dah macam dah boleh mingle masuk masing-masing lah. Okay, kami ni adalah daripada Tetuan Syazwan Syazani and Partners. Kami adalah firma guaman yang berpusat HQ-nya di Taman Sara Alif, Bukit Alif lah, di mana kami terdiri daripada 8 cawangan. Kami punya practice mostly melibatkan conveyancing, sub-sale. Tapi kami insya-Allah tahun ni dah start lah litigation department. Okay, so hari ketiga kami berada di Kota Bandung ataupun disebut Paris Van Java. Pagi tadi kita dah berikan waktu free and easy kepada semua peserta untuk melontar yang terakhir di Bandung ni sendiri, iaitu di Pasar Baru. Apa yang menariknya dengan KUGDT tu ataupun jelajah dunia by KUGDT, peserta tidak perlu bawa beg ke stesen bas. Kita akan arrangekan beg terus sampai ke hotel di Jakarta. Itu antara tarikan utama bila kita pergi dengan KUGDT. So nak tengok lebih lanjut, jom. So sekarang kita dah sampai di pusat Cibaduyut ataupun satu kawasan shopping mall yang berasaskan kulit. Okay, dekat sini pelbagai jenis barangan kulit yang awak boleh dapatkan, antaranya kasut kulit, jaket kulit, tali pinggang dan pelbagai lagi jenis barangan kulit yang berada dekat sini. So orang kata kalau pergi Bandung tak pergi tempat ni tak sah lah. So kita bawa kan jemaah kita ataupun grup kita di Cibaduyut. So selain daripada itu, terdapat juga berbagai jenis snacking ataupun makanan tradisional orang Bandung, antaranya pisang salai. Pisang salai ni memang sedap gila. Apa kes ni sampai beli beg ni? Kenapa ni? Tak muat ke macam mana? Dah lah kalau dah keluar ni Kurangnya perancangan. Shopping di Kartika Sari. So disebutkan Kartika Sari ni tempat wajib singgah lah bila kita sampai kat Bandung ni. Sebab apa? Sebab brownies and then cake dia yang sangat superb. So ini antara brownies yang terbaik yang kita ada, brownies cake. So harga pun tak mahal mana pun, dalam 80,000 saja. Kalau kita bawa balik Malaysia boleh tahan sehingga 2 minggu. So takkanlah kita nak makan benda ni 2 minggu, sampai Malaysia nanti sehari 2 dah habis lah. So jom kita shopping lagi. Okay, so semua excited bila kereta api Wush ni sampai. So memang tepat. Kalau jam kata 16.53, memang 16.53 dah sampai. So memang tak boleh delay. Very efficient. Jom kita naik kat dalam lah.
tinggal lagi beberapa minit saja kita akan sampai di stesen Halim, Jakarta. Itu memang on time. Kita gerak tadi tanpa ada lewat seminit sekalipun maupun sesaat, dan tiba pun pada tepat pada waktu dia. So pengalaman yang sangat mengujakan dan best sekali. Kita bergerak pada waktu siang, belum malam ni. So kita nampak keindahan kiri dan kanan perjalanan daripada Bandung nak ke Jakarta. Jom jelajah dunia bersama KUJDT. Kak Suryati binti Ngadiman. Kak Su ni Convention Club dekat Syazwan Syazani and Partners. Okey, nak ucapkan terima kasih kepada semua bos-bos, pada Puan Amalina, pada bos Syazwan sebab bagi peluang pada Kak Su untuk join trip ni yang Kak Su rasa sangat best. Lepas tu dengan KUJDT pun Kak Su rasa dia bukan percutian biasa tau. Sebab setiap tempat kita pergi, dia akan terangkan tempat ni apa dia punya sejarah. Thank you. KUJDT tu sangat baik, sangat membantu, sangat memudahkan, menyeronokkan tau. Tak ada satu pun benda yang nampak kurang. Daripada segi tempat tinggal, tempat kita makan, apa-apa semua perfect. Tak ada rasa terkurang pun. Salah seorang partner kami yang pernah umrah dengan KUJDT. Jadi daripada situ saya percaya dia suka dengan cara you all handle the group, dan kemudiannya dia cuba cadangkanlah untuk company retreat kali ni kita pakai KUJDT, which is memang kami sangat berpuas hati lah the way you handle things. Bila kita minta macam ubah sikit itinerary, you all try to accommodate. Paling saya suka adalah cara you all very professionally inform us. Tak perlu risau tentang riot, sebab kita tahu kan sekarang kan berlaku riot di Jakarta dan Bandung. The way you handle things tu very smoothly. Memang kita tak panik langsung, despite walaupun kita orang throw questions macam boleh ke you all handle it very professionally, macam tenang. Bila tenang tu kita dah rasa macam everything has been taken care of. Lepas tu saya paling suka bila Cik Ari mention dekat dalam group yang dah mention dengan embassy. So benda tu macam sangat teratur lah. Pertamanya saya nak terima kasih kepada tim Gate B dan juga SSP Kulai sebab bagi kerjasama yang baik sepanjang trip kali ni. Tak ada sebarang drama, semua happy. Suruh makan, suruh shopping. Lepas tu pada masa yang sama, pengurusan masa pun Alhamdulillah semuanya macam dengar cakap lah, kita kata suruh get ready by 8, semua orang turun by 8. Dan pada masa yang sama saya juga sangat menghargai lah kepada pihak pengurusan KUJDT sebab memastikan keselamatan kami terjaga dan juga penyusunan itinerary tu fleksibel dan juga teratur. Kiranya memang selesa lah sepanjang trip ni, kami memang tak ada risau apa-apa. Jakarta Bandung, Jom jelajah dunia bersama KUJDT.